Resolusi saya aku daripada unsur Brunei Sarawak. Dato' Datin tuan-tuan hadirin hadirat sekalian. Namanya saya menyampaikan salam kasih kepada yang hormat sekalian dan juga tidak bersama dengan tuan-tuan dan puan sekalian dan mewakilkan saya untuk bersama pada malam ini. Saya mengucap syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin hidayahnya kita dapat bersama-sama pada malam yang penuh bermakna ini sebenar hari wartawan nasional atau pertahanan yang betul-betul berguna dekat dengan Sarawak dan juga Sarawak Media Conference World betul-betul. Jadi selamat bagi wartawan. Begitu saya menyampaikan ucapan dan tahniah kepada semua pihak yang telah menjayakan pengajuan pada kami. Awalnya bukan sekadar acara tahunan, tetapi media membuktikan menghargai jasa dan juga pengorbanan para wartawan yang sentiasa berada di hadapan dalam menyampaikan maklumat. Tema awalnya betul-betul tingkat nasional, iaitu media berintegriti dan teras kredibiliti. Membawa mesej yang jelas bahawa sebuah negara bukan saja bergantung kepada dasar pembangunan fizikal, tetapi juga kepada kebutuhan maklumat yang disampaikan kepada rakyat. Keluar pertahanan yang itu menjadi asas kepada pembentukan masyarakat yang adil dan berpikiran kritis serta bersama. Jadi saudara dan saudari semua adalah rakyat strategik yang menjaga institusi kebenaran dan masyarakat membina sebuah Malaysia yang aman, makmur, stabil dan sejahtera. Pandangan saudara-saudari juga mengetahui tugas hati masing-masing. Wartawan bukan sekadar pelapor berita. Pegawai kerajaan bukan sekadar pentadbir. Pasukan komunikasi pula bukan sekadar penyampaian berita. Warga media, para wartawan, pasukan hubungan awam dan pegawai pemantauan merupakan antara pengguna utama dalam ekosistem komunikasi. Jadi rakan-rakan media yang sangat sekalian, kita hidup dalam era yang singkat, maklumat bergerak lebih pantas daripada sebelumnya. Perkembangan teknologi digital, kecerdasan buatan atau AI, media sosial dan ledakan teknologi dalam budaya telah mengubah landscape kewarganegaraan secara menyeluruh. Dan kadang ini cabaran media bukan lagi sekadar menjadi yang pertama melakukan sesuatu berita, tetapi menjadi paling cepat, yang paling berintegriti dan yang paling dipercayai. Jadi hari ini masyarakat ke depan dengan melaporkan maklumat dan ibarat mereka palsu, manipulasi kandungan, penggunaan teknologi seperti AI untuk menghasilkan imej, audio dan juga video yang sukar dibezakan daripada realiti. Serta juga peningkatan ancaman cyber. Semua ini menuntut kewartawanan yang lebih bertanggungjawab dan juga berteraskan etika. Kemapanan dan masa depan industri media memerangi maklumat palsu untuk hukum komunikasi krisis dan juga melindungi ruang digital. Inilah cabaran kita semua. Inilah amanah kita. Dan inilah tanggungjawab yang mesti dipikul kita secara bersama. Namun usaha mempertahankan kestabilan awal mesti bergerak seiring dengan penghormatan dan hak asasi untuk bersuara dan menyatakan pandangan. Mempertahankan kebenaran bukan maksud membungkam perbezaan pendapat. Sebaliknya dia maksud memastikan wacana awal dibina atas fakta, tanggungjawab dan rasa hormat. Dan pada masa sama
Kalau kita melihat pada kerangka perundangan, Akta Keselamatan dalam Talian 2025 dan juga Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 memainkan peranan penting dalam memperkukuh accountability pada peringkat platform serta melindungi keselamatan ruang digital berjalan. Dan menjawab kita untuk memastikan bahawa apabila krisis berlaku, komunikasi yang proaktif, telus dan berasaskan fakta menjadi kriteria utama dalam mempertahankan keyakinan masyarakat. Jadi pasukan hubungan awam, penjawat awam dan juga awam itu menjadi masuk untuk memastikan fakta yang tepat, pantas dan telah disahkan sampai kepada masyarakat. Jadi kita tidak boleh membiarkan kekosongan maklumat diisi oleh spekulasi. Kita tidak perlu membiarkan kepalsuan kebenaran lebih pantas daripada kebenaran. Sebab itulah kita mesti berdiri bersama, segula sejalan. Jadi saya yakin rakan-rakan media dan Sarawak khususnya adalah rakan-rakan yang telah memainkan peranan ini hidup Sarawak menjadi sebuah negeri yang satu padu. Itu aman sekali dan stabil untukkan rakyat. Jadi terima kasih kepada rakan-rakan media. Jadi rakan-rakan dalam dunia pergerakan maklumat yang boleh atau yang perlu disaksikan menjadi tular dalam setiap waktu. Jika tidak ditangani dengan cekap dan bertanggungjawab, berita palsu dan maklumat yang tidak tepat berpotensi menjatuhkan kekeliruan, menjejaskan kepercayaan rakyat, malah boleh meletakkan kebohongan sosial yang telah lama kita bina bersama. Pada masa yang sama, industri media sendiri mendapat tekanan ekonomi yang terhadap modal perniagaan tradisional semakin mencabar. Hasil pendidikan berubah kepada platform digital global. Manakala organisasi media perlu terus melabur dalam teknologi baru, pembangunan akal dan juga peningkatan kebayaran tenaga kerja. Justru wujudkan media yang bebas, profesional dan dapat berkaitan menjadi kepentingan industri, malah merupakan kepentingan negara. Rakan-rakan media, perubahan Majlis Media Malaysia merupakan satu langkah penting dalam mengukuh ekosistem media negara. Perubahan ini mencerminkan kematangan industri media Malaysia untuk mengukuhkan amalan awasi sendiri, berasaskan profesionalisme, accountability dan juga integriti. Jadi majlis ini yang akan menjadi platform yang mengukuh keyakinan rakyat terhadap media melalui penghayatan kod etika, penyelesaian aduan secara telus serta pembangunan profesionalisme yang berterusan. Namun kita juga perlu memahami bahawa kebebasan media sentiasa hadir bersama tanggungjawab. Kebebasan bukanlah lesen untuk mengamalkan fakta dan menyemarakkan kebencian. Sebaliknya, kebebasan media perlu dipandu oleh nilai kebenaran, keadilan, keseimbangan dan juga kepentingan awam. Jadi saya percaya media beretika ialah rakan strategi kepada kerajaan, kepada sektor swasta, kepada masyarakat dalam membina negara yang lebih maju dan bersatu. Contohnya bahawa Sarawak mempunyai kedudukan yang cukup istimewa dalam landscape media negara. Negeri ini kaya dengan keterbelakangan yang berjaya, bahasa dan suku kaum. Justru kerana media di Sarawak jauh lebih besar daripada sekarang menyampaikan mereka. Media menjadi jambatan yang menghubungkan antara kaum dan antara masyarakat bangsa dan lawan, mengangkat suara komuniti, memperkenalkan budaya serta menyampaikan agenda pembangunan secara lebih inklusif. Lalu dalam konteks pembangunan wilayah, media juga memainkan peranan penting dalam menjelaskan pelaksanaan proyek infrastruktur, agenda alihan
tenaga, ekonomi digital, keselamatan tenaga, transformasi digital dan juga usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebagai Menteri Balik Tenaga dan Transformasi Air, saya amat menghargai peranan media sebagai rakan strategik kerajaan dalam menyampaikan maklumat yang tepat, berfakta dan bertanggungjawab kepada rakyat. Dalam berbanding cabaran perubahan iklim, ketidaktentuan geopolitik global serta lanskap tenaga dan air yang semakin kompleks, komunikasi yang jelas dan integriti amat penting bagi memastikan setiap dasar dan inisiatif kerajaan dipahami dengan baik, sekaligus membina keyakinan rakyat agar setiap keputusan dinilai berdasarkan fakta, bukan persepsi ataupun spekulasi. Hadirin sekalian, saya juga ingin mengajak organisasi media untuk terus melapor dalam pembangunan modal besar. Wartawan Tuhan hari ini bukan saja perlu menulis atau membuat liputan, mereka perlu memahami analitik data, keselamatan digital, penggunaan kecerdasan buatan secara etika, semakan fakta, surat terhadap pakai guna dalam perusahaan merupakan kunci memastikan industri media terus relevan dan berjaya saya. Sebab itu saya nak mencatatkan UKAS boleh memainkan juga peranan untuk membantu dan mendukung rakan-rakan media. Sebab dalam kita menyampaikan berita, ketepatan berita, ketepatan fakta, kita kena ikut wartawan kita atau jurnalis kita kena specific knowledge ataupun specific topik yang disampaikan. Sebab kalau mereka tidak dapat menguasai topik atau subjek mereka, maka menjadi cabaran untuk mereka menyampaikan berita yang lebih tepat, untuk menyampaikan berita secara lebih mudah. Malahan, terutama dalam dunia digital sekarang ini, mereka sepatutnya mampu untuk menjadi influencer yang boleh memudahkan penyampaian berita-berita ataupun subjek-berita yang penting kepada rakyat kita. Apatah lagi kalau menyebabkan subjek-subjek yang tertentu. Kalau yang menghormat dunia kita sudah pasti the digital economy, the green economy, keterjaminan perkhidmatan tenaga, all the new subjek mereka perlu disampaikan dan dipahami oleh rakyat kita supaya bersama-sama kita akan dapat subscribe kepada agenda pembangunan negeri dan negara kita. Dan inilah peranan utama, saya lihat peranan utama media yang boleh menyampaikan menjadi penghubung antara kerajaan dan negara. Jadi tuan-tuan dan puan, saya kira di tingkat negara kita yang lebih utama juga ialah bagaimana kita nak pastikan kestabilan negara kita dan kestabilan negeri. Cabaran yang kita hadapi sekarang ini dengan ketidaktentuan geopolitik menyebabkan banyak perkara yang akan menjadikan perancangan negara kita dan negara negeri. Sektor tenaga sudah pasti akan tercapai disebabkan berhala, kenaikan kos dan akhirnya akan menyebabkan kerusakan ekonomi negara kita juga terjadi dari segi perancangannya dan akhirnya bantuan kepada rakyat akan juga terbesar. Sebab itulah saya melihat bahawa amat penting khususnya peranan media memastikan rakyat akan berada dalam keadaan yang aman dan tenteram supaya kestabilan akan dapat dicapai. Dan dengan itu baru kita boleh memfokuskan pada pembangunan ekonomi yang besar untuk negeri dan rakyat. Alhamdulillah di Sarawak dasar yang jelas daripada kerajaan dengan strategi pembangunannya dan bantuan yang disampaikan kepada rakyat, Sarawak berada dalam keadaan yang lebih baik. Tapi keadaan mencabar juga kalau di Semenanjung keadaan politik yang semakin tidak menentu, sudah pasti kita menjadi cabaran untuk ditangani oleh rakyat-rakyat media di Semenanjung khususnya. Bagaimana kita nak pastikan supaya suhu dan politik itu dapat dikurangkan, tapi sampaikan kepada tujuan rakyat kita. Bagaimana kita sama-sama
yang lebih mencapai pada masa akan datang dari sudut ekonomi yang juga boleh menjelaskan keadaan sosial masyarakat. Jadi sahabat dan sekali lagi yang atas dua kesempatan ini, saya insyaAllah bersama dengan teman-teman perempuan dan rakan-rakan ini untuk memberi sokongan dan dukungan kepada apa saja yang diperjuangkan oleh kita bersama untuk memastikan Malaysia akan berada terus dalam keadaan yang baik dari sudut ekonomi, dari sudut politik yang akan stabil dan akhirnya kita akan memberi tumpuan kepada kesejahteraan rakyat kita. Dan terima kasih juga kepada Datuk Tulang yang memberi kesempatan kepada bersama. Maaf saya mungkin tidak dapat lama bersama tuan-tuan dan puan. 9.30 saya kena tinggalkan majlis untuk terbang balik ke Kuala Lumpur sebab ada komitmen yang tidak dapat dielakkan. Kalau tidak saya ingin dan pasti bersama dengan tuan-tuan dan puan untuk meragikan kawanan 26 ini. Jadi sahabat dan sekalian sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.